Boleh, boleh. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Okay, nama Boleh. nama saya Hasnizah binti Mahmud. Yang ni Aziz Fazidi. Aziz Fazidi. Okay, hari ni kita nak buat pasal podcast lah. Tapi sebabkan kekangan masa dan tempat, kita buat secara online lah. And kita buat podcast ni untuk kita mengenali alumni program kita lah, SWAS. So, kita mulakan dengan pengenalan diri lah. Ijat boleh perkenalkan diri, tengah buat apa sekarang, macam tu lah. Okay. Okey. Okey, nama saya Izzat Aiman bin Yatin, alumni social work, baru graduate tahun lepas. Sekarang ni tengah menunggu tawaran untuk berkhidmat kat mana-mana jabatan lah. Maksudnya sekarang ni tengah menunggu, dalam proses menunggu. Um, okay, soalan kedua kan, saya nak tanya soalan basic lah. Ada Hmm. pengalaman tak, pengalaman paling bermakna lah sepanjang Ijat berada dekat fakulti kita ni? Apa-apa je? Okey, first pengalaman yang paling bermakna, saya pernah menjadi antara activity coordinator untuk care project SWAS di Kampung Giam Baru bersama dengan uh, rakan-rakan sekelas lain lah. Semua kita orang masa tahun 3. So lepas tu untuk peringkat fakulti pula, banyak jugalah mengikuti macam aktiviti sukan, apa-apa je aktiviti yang fakulti buat lah. Tu antara pengalaman yang paling berharga lah bersama dengan lecturer, kawan-kawan dari kos lain, kosmet sendiri, junior ataupun senior yang lepas lah. Macam tu lah. Okay, kalau seterusnya, soalan seterusnya. Okay, sepanjang Ijat berada dekat universiti ni, macam mana pengalaman Ijat berada dekat uni ni membentuk cara Ijat berfikir pada masa sekarang? Macam berdasarkan Okay, pengalaman lah. berdasarkan pengalaman, universiti ni dia tak sama macam sekolah. So, kita akan banyak kenal dengan orang baru, kenal dengan pelbagai pengetahuan baru, pengalaman yang baru. So, pengalaman di universiti berbentuk diri Ijat untuk menjadi yang sekarang adalah pengalaman memberikan apa tu banyak pengetahuan untuk diguna pakai pada masa yang akan datang. Contohnya kan program social work akan ada tahun 3 untuk kajian lapangan ataupun field work. Dan selepas sem yang terakhir akan adanya internship ataupun latihan industri. Di situ kita akan dapat belajar pelbagai jenis lah, pelbagai jenis cara, kaedah semasa di alam pekerjaan yang akan datang. Itulah yang antara serba sedikit yang Ijat boleh kongsikan. Faham? Okay, soalan seterusnya. Okay, kalau sepanjang Ijat belajar lah dekat Unimas, ada tak cabaran terbesar yang Ijat hadapi dan cara Ijat atasi cabaran tersebut? Okey, cabaran terbesar salah satunya adalah kewangan lah. Sedia maklum kita ni masih pelajar. Tak semua pelajar mempunyai kewangan yang orang cakap kewangan yang lancar lah. Ada yang mengalami masalah kewangan sikit untuk bayar ini, bayar itu. So, cara Ijat mengatasi masalah kewangan adalah berpada-pada semasa berbelanja lah. Kita harus beringat semasa berbelanja. Itulah antara cabaran dan cara mengatasinya. So, cabaran lain dia kurang sikit lah. Cabaran lain macam
uh, orang cakap kurang memberikan impact sangat, memberikan kesan. So, kewangan lah antara kesan yang paling besar yang semua student pernah alami. Betul. Okay, dan seterusnya, bila Ijat mengatasi pelbagai cabaran lah semua tu, apa macam pengajaran yang Ijat dapat daripada semua sepanjang belajar tu lah yang Ijat bawa sampai hari ni? Pengajaran, maksudnya pengajaran yang Ijat dapat sepanjang berada di universiti lah. And Ijat gunakan sampai hari ni lah, macam quotes ke ataupun reminder lah untuk Ijat sekarang. Hmm. So, pengajarannya first, pasal kewangan tadi kita harus berpada-pada nanti berguna pakai sampai hari ini. Selain tu pengajarannya juga adalah kita sebagai student ataupun bekas student harus pandai mencari ataupun mengenal pasti kawan atau kawan yang betul lah. Jangan salah pilih kawan. So kalau kawan betul, kita pun akan okey pada masa yang akan datang. Banyaklah pengajaran yang dapat. Kawan okey, pernah jumpa kawan yang tidak okey, menjadi satu pengajaran untuk berpada-pada memilih kawan lah. Pandai memilih kawan. Betul. Okay, seterusnya. Okay. Sebagai alumni lah, Ijat ada macam nasihat tak kepada pelajar FSSK untuk diorang yang sedang berusaha lah, tengah berjuang untuk menghabiskan pengajian sekarang. Ada apa-apa nasihat tak Ijat boleh bagi? Nasihat kepada pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, nasihat sebagai abang lah, abang ataupun kawan yang untuk yang baru masuk, especially untuk yang year one, sayang dengan apa yang kamu belajar, faham dan mendalami benda yang kamu belajar. Untuk yang tengah menghadapi projek tahun akhir, especially tahun 3, projek tahun akhir tidak susah apabila kita suka bertanya dengan pensyarah. So maksudnya dah alang-alang kita mulakan sesuatu, kita mesti habiskan sesuatu supaya kita dapat merasai nikmat sebenar di alam universiti. So ringkasannya adalah enjoy your university life lah. That's all. Okay, thank you.